Pernah tak tunggu harga emas perfect baru nak beli? Ada yang tunggulah tapi tengok kena tipu dengan timing sendiri. Kalau tuan-puan salah seorang yang asyik tunggu harga emas turun je, boleh save video saya dulu sebagai rujukan pada masa akan datang. Hari ini tuan-puan ramai yang menyesal sebab tak beli masa harga rendah dulu atau berhenti bila masa harga naik. Lepas tu harga terus melambung. Penyesalan datang tanpa henti. Pesan mentor saya tuan-puan, beliau berkata, yang dah ada ilmu, dia tahu bila nak beli, bila dah ada bajet. Time harga naik, terus dia beli. Bila harga turun, beli emas lagi banyak. Fokus bukan pada harga, tapi berapa gram emas yang kita dah kumpul. Kalau tengok data 20 tahun kebelakangan ni, emas naik sekitar 600% di Malaysia. Dan tahun ni tuan-puan, kenaikan harga emas telah pun cecah sekitar 30%. Tapi yang lebih penting, berapakah simpanan emas yang kita dah ada? Konsisten tambahkan gram emas. Alhamdulillah tuan-puan, 90% penyimpan emas saya berterima kasih dengan saya kerana saya kenalkan mereka dengan simpanan emas 2-3 tahun lepas. Hari ini, mereka dapat capai matlamat mereka seperti tunaikan haji, beli rumah, berkahwin tanpa hutang dan macam-macam lagi. Jadi yang belum ada akaun Mabarbiko lagi, boleh rujuk pin video saya dan saya akan bantu tuan-puan sampai kaya.